Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak sama-sama fahamkan satu plan yang sangat-sangat penting untuk masa depan kita semua. Ya, Rancangan Pendidikan Malaysia untuk 10 tahun yang akan datang. Anggap je ini macam peta yang akan bawa kita ke satu destinasi pendidikan yang lebih baik. Jom kita mulakan. Baiklah, sebelum kita tengok apa yang baru, kita kena faham dulu kenapa kita perlukan sesuatu yang baru kan? Macam kita nak baiki kereta, kena tahu dulu apa yang rosak. Jadi, jom kita lihat apa cabaran-cabaran yang ada dalam sistem pendidikan kita sekarang. Ini soalan paling asas sekali. Kenapa perlu ubah? Kenapa tak boleh kekal macam biasa je? Soalan inilah yang jadi punca kenapa seluruh rancangan ini diwujudkan. Jom kita cari jawapannya. Okey, jom kita tengok data ni sekejap. PISA ni macam satu ujian standard antarabangsa untuk pelajar umur 15 tahun. Kalau kita tengok dekat graf ni, untuk matematik, bacaan dan sains, nampak kan? Skor kita masih ada sikit di belakang purata dunia. Ini bukan nak cari salah siapa-siapa ya, tapi ini satu tanda yang jelas yang kita perlu buat sesuatu untuk jadi lebih kompetitif. Dan cabarannya bukan setakat skor ujian tau. Dunia pun dah berubah. Lepas pandemik, cara kita belajar dan mengajar dah tak sama. Lepas tu, kita tahu kan, kemudahan di sekolah bandar dengan luar bandar kadang-kadang jauh berbeza. Paling penting sekali, dunia pekerjaan sekarang ni, dia tak cari orang yang pandai hafal buku je, tapi dia cari orang yang pandai fikir, pandai cakap dan pandai selesaikan masalah. Jadi, lepas kita dah faham semua cabaran tu, sekarang tibalah masanya untuk kita tengok penyelesaiannya. Inilah dia, Rancangan Pendidikan Malaysia atau kita panggil RPM yang membawa harapan baru untuk anak-anak kita. Dan setiap rancangan yang hebat mesti ada temanya. Untuk RPM ni ada 3 perkara utama. Pertama, merapatkan jurang. Maksudnya tak kisahlah awak belajar kat mana, semua orang dapat peluang yang sama. Kedua, meningkatkan mutu. Maksudnya kita nak kualiti pendidikan yang terbaik untuk semua. Dan akhir sekali, meraih kejayaan bersama. Yang ni penting sebab kejayaan ni bukan kerja seorang, tapi kerja kita semua. Guru, ibu bapa dan masyarakat. Okey, yang ni boleh dikatakan bahagian yang paling penting dalam keseluruhan rancangan ni. Apa sebenarnya hasil akhir yang kita nak? Kita nak lahirkan murid yang macam mana? Jawapannya, 1. Kita nak lahirkan insan sejahtera. Jom kita kenal sikit siapa dia insan sejahtera ni. Nah, inilah definisinya. Insan sejahtera ni bukan sahaja murid yang cemerlang akademik, yang dapat straight A. Bukan. Dia adalah seorang yang seimbang. Otaknya bijak, hatinya baik, emosinya terjaga dan badannya sihat. Bila semua ni seimbang, barulah dia boleh jadi anak yang baik, kawan yang baik dan warga negara yang berguna. Jom kita tengok ciri-cirinya satu persatu. Yang pertama, mestilah beradab. Ini perkara asas. Contoh paling mudah, bila jumpa cikgu, dia bagi salam. Bila nampak kawan jatuh, dia tolong. Perkara-perkara kecil macam inilah yang membentuk akhlak mulia. Kedua, berilmu. Tapi, ilmu kat sini bukan setakat hafal fakta dari buku teks. Murid yang berilmu ni, dia sentiasa nak tahu lebih. Dia akan tanya, kenapa jadi macam ni? Dan macam mana kalau kita buat cara lain? Itulah namanya pemikiran kritis dan kreatif. Ciri yang ketiga pula, berkemahiran. Ini sangatlah penting untuk masa depan. Kemahiran praktikal tu, contohnya, pandai uruskan masa antara belajar dengan bersukan. Kemahiran insaniah pula, pandai bekerja dalam kumpulan, pandai dengar pendapat orang lain. Semua ni akan sangat membantu bila dah besar nanti. Keempat, berdaya. Maksudnya dia ni kental, tahan lasak dari segi mental. Contohnya kalau dia gagal dalam ujian, dia tak akan terus mengalah. Dia mungkin akan rasa sedih sekejap, tapi lepas tu dia akan bangkit balik, cari kat mana silapnya dan cuba lagi. Itulah maksud berdaya. Dan yang terakhir, yang kelima, berkeyakinan. Kita nak lahirkan murid yang percaya pada diri sendiri. Dia tak takut nak mencuba sesuatu yang baru. Dia berani bagi pendapat dalam kelas, tapi dengan cara yang sopan. Keyakinan diri inilah yang akan jadi kunci untuk dicapai cita-citanya. Jadi, kita dah kenal sasaran kita, iaitu insan sejahtera. Soalan seterusnya, macam mana kita nak capai sasaran tu? Di sinilah wujudnya 7 teras utama. Anggaplah ini macam 7 resepi rahsia untuk kejayaan rancangan ni. Cuba kita lihat senarai ini. Daripada sistem pendidikan itu sendiri, kepada murid, kepada cikgu, bangunan sekolah, kerjasama dengan ibu bapa, sampailah ke cara pengurusan. Setiap satu teras ni saling memerlukan. Ibarat enjin kereta, semua komponen kena berfungsi dengan baik untuk kereta tu bergerak lancar.
Daripada 7 teras tadi, jom kita fokus pada satu yang sangat-sangat penting. Petikan ini bunyinya mungkin formal, tapi maksudnya mudah je. Kalau nak murid yang hebat, kita mesti ada guru yang hebat. Gurulah hero sebenar dalam sistem pendidikan kita. Sebab itulah teras yang ketiga ni, tumpuannya 100% pada para pendidik. Mentransformasikan pendidik ni maksudnya, kita akan pastikan cikgu-cikgu sentiasa dapat latihan yang relevan, kita jaga kebajikan dan kesihatan mental mereka, dan kita bagi mereka sokongan untuk jadi pemimpin di sekolah masing-masing. Seterusnya, teras keempat tentang prasarana. Yang ini mudah untuk kita nampak. Sasarannya jelas. Nak pastikan semua sekolah ada kemudahan asas yang sempurna. Tak ada lagi cerita tandas rosak, bumbung bocor dan paling kritikal zaman sekarang ni, semua sekolah mesti ada internet laju. Wajib! Okey, kita dah bincang panjang lebar pasal pelan dan strategi. Tapi, persoalan yang paling penting, apa maknanya semua ni untuk anda? Untuk murid-murid di dalam kelas dan para guru yang mengajar setiap hari? Apa kesannya secara langsung? Jadual ini ringkaskan segalanya. Untuk para murid, maksudnya pembelajaran akan jadi lebih seronok, lebih praktikal. Kesihatan mental dan emosi awak akan diberi perhatian. Manakala untuk para pendidik pula, anda akan dapat lebih ruang untuk fokus pada kerja mengajar sebab kerja-kerja pentadbiran yang lain akan dipermudahkan. Anda juga akan dapat lebih banyak peluang untuk tingkatkan kemahiran. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung kupasan kita kali ini. Jadi, mari kita simpulkan sekali lagi apa sebenarnya impian besar di sebalik semua perancangan ini. Ia bukan sekadar helaian kertas, tapi ia adalah satu visi yang kita kongsi bersama. Matlamat utamanya adalah untuk membina sebuah legasi. Kita nak bila anak-anak kita tamat sekolah nanti, mereka bukan sahaja bersedia untuk kerjaya mereka, tapi mereka juga bersedia untuk jadi warga negara yang akan membentuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Dan kita akhiri dengan 3 rangkai kata yang merumuskan segalanya. Visi akhir kita ialah pendidikan bermutu yang akan melahirkan insan terdidik. Dan apabila kita ada ramai insan yang terdidik, yang seimbang macam insan sejahtera tadi, barulah kita mampu membina sebuah negara sejahtera. Inilah impian kita semua.